Okey, inilah sekolah menengah pendidikan khas vokasional Shah Alam yang gempar-gempur pasal masuk TV. Inilah sekolah Asrama Nurul. Kalau kau nak tahu, dekat sini lah tempat Asrama Nurul belajar melalui proyektor dan sebagainya. Untuk rumah sewa, asrama-asrama ni seorang tempat sekolah itu. Ni anak SMP, SA. Tu kantin. Tempat belajar buat batik. Kena buat batik dekat sini. Tapi tutup sebab sekarang ni kan cuti sekolah sebab nak haji. Okey, nak cakap itu je. Korang jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan lonceng. Sis Nurul. Assalamualaikum.